Dalam pengalaman saya menyiasat, saya menangkap skamer. Semua skamer saya tangkap, semuanya tak bijak mana pun. Sebenarnya skamer ni siapa? Dan diorang ni bijak ke tidak sebenarnya? Okay. Senang-senang ke apa ni, duk propa. Okay, dia gini. Ni bukan pendapat tau, ni fakta. Dalam pengalaman saya menyiasat, saya menangkap skamer. Semua skamer saya tangkap, semuanya tak bijak mana pun. Pandai cakap juga. Dia tak tahulah, saya sebenarnya nak sebut dalam podcast ni perkataan tu, tapi tak boleh sebut. Transparent lah. Saya cakap kurang bijak lah. Okey. Kurang bijak, jenis sekolah tak habis. Diorang skamer ni lah. Skamer ni, Okay. ada masalah keluarga, masalah diri dia sendiri, masalah kehidupan dia. Maka dia memilih jalan yang mudah untuk nak dapat duit, dia jadi skamer. So bila orang cakap dengan saya, skamer ni bijak, dia tak bijak sebenarnya. Minta maaf, saya katakan sebenarnya kita yang kurang. Kita yang tak bijak. Banyak orang marah saya cakap macam tu. Saya cakap macam ni. Kenapa kau salahkan skamer sedangkan kau tak tahu tentang sistem SOP dan prosedur tu? Contoh saya bagi